Okey. Dah nak habis ni, dah nak masuk konstruk yang ke-10. Konstruk yang ke-10. Yang tadi tu sebenarnya saya dah faham lah. Rasa dah nampak ni. Okey, konstruk yang ke-10. Okey, kita tentang mengawal pom boleh ubah. Mengawal pom boleh ubah di mana okey, dia bagi satu cerita. Okey, unsur-unsur kumpulan 1 dalam jadual pengkalan unsur boleh disusun berdasarkan kepada kereaktifan dan unsur-unsur dengan air. Dia dah sebut dah ni. Element in group 1 of periodic table. Ini apa? MV, reactivity of element, RV. RV tu responding variable. Boleh? Sudah ada. Tak perlu hafal. Cikgu, nak juga hafal. Cikgu, saya MV, RV ni mana saya nak? Ni banyak cikgu. Okey, you gunakan common sense sama. Saya bagi satu contoh Katalah saya ada satu biji bola. Saya tendang dia dengan daya yang kuat. Saya akan dapat jarak dia. Okey, jarak dia tu 30 meter. Saya nampak, saya ukur 30 meter. Okey, bola yang sama saya tendang dengan daya yang lemah. Saya akan dapat jarak dia 10 meter. Saya ukur dapat 10 meter. Mana satu yang dimanipulasikan yang kita boleh kawal? Jarak ke atau daya? Tengok. Apa? Jarak ke daya? Daya. Takkan you kawal jarak. Lepas you tendang ni, you cakap, walau pas kau pergi jauh, kau siap. Itu orang kata kau gila ke apa? Betul tak? Kan? Dan di situ kita nampak, kita tak perlu hafal. Boleh. Dan responding variable adalah satu benda yang tak boleh dikawal dan diikut responding variable. Lepas tu dia kata responding boleh berubah yang bergerak balas. Bergerak balas dia ikut pada manipulasi. Kalau kuat maka 30 meter lah dia. Kalau lemah 10 meter lah dia. Dan dia adalah benda yang kita nampak dan kita ukur. Betul? Jelas tak? Okey, kemudian tu apakah yang ditetapkan? Apakah yang ditetapkan? Jenis bola. Jenis bola lah. Kalau satu guna bola sepak, yang kedua jangan guna bola bowling. Patah kaki. Satu lagi jisim bola juga. Tengok, dia melibatkan bahan. Tapi dia tidak melibatkan pengukuran. Pengukuran macam mana? Contoh kan, cikgu, saya kata dia melibatkan jenis pita ukur. Ada ganggu ke jenis pita ukur? Kalau saya pakai pita ukur, katalah jenis yang unit yang sama, tak pakai apa pun tetap bacaan sama, betul tak? Dia tak boleh pakai jenis pita ukur. Sebab dia tak ganggu kita punya responding variable. Constant ni kita kena buat supaya dia tak ganggu, supaya orang tidak mempertikaikan dia akan mengganggu kita punya responding variable. Lepas tu kita tetapkan dia. Boleh? Jelas? Okey, kalau dah jelas, kita tengok. Dia kata susunan radas, observation towards the metal. Susunan radas. Lepas tu pemancar terhadap logam. Litium bergerak perlahan di atas muka air dengan bunyi his. Kalium bergerak dengan cergas rawak di atas muka air dengan bunyi his. Dan nitrogen bergerak dengan cepat. So susunannya apa? Lithium, natrium, cadmium. Betul? Cerita yang ada kat sini, awak tak payah risau. Awak baca, awak dah boleh buat kesimpulan dia punya kereaktifan dia. Sebab ini kertas 3. Dia bukan tanya konten. Boleh? Okey, kita terus pergi kepada nyatakan penubah yang terlibat dalam eksperimen ini. Tengok, jenis yang berlainan logam kumpulan 1. Jangan cakap logam. Logam peralihan ada, kumpulan 2 pun logam. Kumpulan faham tak? Jawab no. Jenis yang berlainan logam kumpulan 1. Okey, action to be taken. Cara untuk memanipulasikan penubah. Gunakan jenis logam kumpulan 1 yang berlainan seperti lithium, natrium dan kalium. Okay, saya beri contoh lagi. Tapi kena betul lah. Jangan tulis seperti cesium, francium,
Mana kita pakai kat sekolah. Kena jaga tu. Okay, responding variable. Ada kan awal-awal tu, reactivity of group 1 when react with water. Kereaktifan logam kelas 1 bila tidak balangan air. Okay, what to observe in the responding variable. Okay, tengok sini observation towards the metal. Lithium move slowly. Potassium move vigorously. Okay, sodium move quickly. What you can see? The movement of metal on the surface of water. Jangan cakap observe the reactivity. Observe the movement of metal on the surface of water. Okay, dah dinyatakan dah. Boleh. Okay, seterusnya. Control variable. Temperature of water. Boleh tak kita kata volume of water? Diterima tak kalau kita tulis volume of water? Isi padu air. Boleh tak? Volume of water. Can we accept volume of water? No. Why? If you think logically, if we have 50 ml of water with 100 ml water, the movement of lithium still the same. Ada ganggu ke? Tak ada ganggu. Jadi volume of water reject. Tapi apa yang boleh? Selain daripada kita letak temperature of water. Size of petal group 1. Visible lah secara kasar je lah. Okay, jadi the way to maintain the control variable, use the same temperature in each of experiment. Okay. Seterusnya, menyatakan hipotesis. Okay, sebelum ni saya nak tanya lah. Okay, you all know, kenapa kita buat eksperimen? Kenapa kita buat eksperimen? Oi, bertahun buat eksperimen belajar sains ni. Buat eksperimen, teacher ask me to do, I do. Wah, kau pergi masuk dalam tanah abang Amri. Semua masuk. Kenapa? Saya suruh. Macam tu. Hari itu habis lah. Okay, actually class, in science, we have what we call it scientific method. Kajian saintifik. Pernah dengar scientific method? What is a scientific method? A systematic way how to solve a problem. Satu kaedah yang bersistematik untuk menyelesaikan masalah. So now the question here, what is a problem? What is our problem? Apa problem kita? To determine whether the statement is true or false. Untuk menentukan sama ada pernyataan itu benar atau palsu. That's me, contoh dalam kelas. Okay class, actually the reactivity of group 1 and from lithium, sodium, potassium reactivity increase. Kau jangan tenganga lalat masuk. Tak boleh sebenarnya. Nanti kau, ya ke? Ya ke? You kena ada tu. Dan awak jalankan eksperimen. Lithium move slowly, sodium move quickly, potassium move vigorously, ada flame like yes. Baru datang conclusion. Faham tak? Dan ini awak kena buat dalam hidup. Saya bukan cerita dari segi kapasiti eksperimen saja. The scientific method ini itu jadi filosofi awak sebagai seorang orang sains. Maksudnya saya contoh kan, nanti saya tak ni ada lab itu dia kata khasiat kurma, ada minerals, ada protein ni. Saya tengok satu dakwaan yang hanya bersumberkan cakap. Saya tak percaya. Kecuali saya kena dapatkan sumber yang sah, faham tak? Saya kena buat eksperimen ataupun saya kena rujuk kepada memang betul tak sahih lab mana. Ini kau orang WhatsApp kan, ini. Rupanya yang kau percaya tu, dia gini, sains ni tak boleh percaya. You yang bertanggungjawab cari bukti tu. Kau faham tak? Kau pakai benda ni, insya-Allah selamat. Ini namanya scientific method. Ini kau tahu tak, belakang tu ada hantu. Takut dia. Betul? Dengar je, iya ke? Terus takut. Takut tak nak keluar lagi lah. 10 tahun tak lalu situ. Bodohnya kau. Padahal tak ada hantu pun. Saya ingat lagi masa belajar kat UKM. Semesti Puasa Malaysia. Bila final year je, sana satu lelaki, 5 perempuan. Perempuan memang banyak. Ramai.
Bila final year ya, perempuan ramai kat persakaan, lambat sini sana sini kan. Jadi akan keluar cerita rumus. Orang minyak. Gue lah kena pukul. Lepas tu apa berlaku? Tak ada pun. Tak ada pun. Lepas tu kan, perempuan tak ada lah kita. Rupanya rumus tu macam satu benda untuk halang dia orang pergi ke library. Tapi dengar dia orang minyak, lepas tu dah tak loan cerita tu. Semester yang 2-3 semester pula, cerita pula Pak Gad ni dia jahat, dia pukul orang. Takut lagi perempuan, takutnya. Padahal benda tu tak ada pun. Dan itu satu, hari ni kita kan berbagai politik, agama, betul tak? Keluar dalam WhatsApp, satu Melayu telah dipukul oleh India, mari kita pukul India semua. Contohlah kau, okey, mana-mana batu, mana kayu. Kau pukul mati, rupanya itu hanya fitnah. Tak ada pun yang Melayu mati kena bunuh. Faham tak? Jadi saya harap lepas ini awak apply dalam hidup. Saya beritahu awak, saya ajar awak bukan kerana saya ajar ilmu ni, sains ni, kimia ni, ilmu. Okey. Dan di situ awak rasa macam tenang. Tak rasa macam stres. Ini ni cikgu ni cerita tak ada ni. Butai tak ada cerita lain. Kau jadi narrow minded. Makan makin stres. Boleh? Jelas? Saya kadang, kenapalah saya hari ni saya dapati banyak perkara yang orang, terutama hal agama. Satu benda, kalau dia letakkan agama, dibalut dengan agama, benda tu jadi elok. Tapi sebenarnya tak elok. Contoh macam makanan sunnah lah. Dia kata tak ada kena-mengena pun. Tapi dia letakkan tu jadi orang percaya, orang beli. Faham? Macam ada sekali saya pernah makan, ada cerita lah pengalaman ni. Air bacaan surah 30 juzuk. Dan hati saya, iya ke 30 juzuk tu baca kat sini? Nak jual sampai rumah kau, bila kau baca? Tu yang saya. Tapi saya, alhamdulillah lah, perjalanan saya senang lah. Islam ni tak ada benda yang sacred. Sacred tahu? Suci. Mekah pun bukan suci. Even Quran tu pun, kita kata suci, itu kalamullah tu kata-kata. Tulisan tu manusia. Sebab dalam Quran kata apa? Dalam awal kata apa? Laisa kamitslihi syai'un. Aku tidak sama dengan apa diciptakan. Aku bukan makhluk. Faham tak? Yang kita hanya ada adalah nama-nama Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu nama. Dan tak ada benda yang boleh sesuatu yang serupa dengan dia. Kalau dia sama serupa boleh digambarkan, dia sama dengan kita. Tapi tidak. Boleh. Dan Islam ni mudah je. Tak ada benda sacred. Tak ada benda yang apa macam orang Hindu tu yang patung tu dia ni kan. Even you pergi Mekah tu hanya tempat, orang kata apa? Tempat arah kiblat. Bukan apa pun. Apa macam saya? Simple je. Agama kita simple lah. Logik. Misalkan. Tak ada benda yang bukan. Okay. Okay. Tapi itu jangan percaya terus. Tapi saya cakap ni kena kaji. Faham tak? Ini my opinion. Boleh? Ini apa yang saya ada. You kan betul ke? You cari sendiri. You baca, cari tanya ustaz. InsyaAllah ihdinas siratal mustaqim. Lalu awak akan lurus. Okay. Seterusnya kita lihat. Dah tahu tentang eksperimen itu. Jadi kita kata hipotesisnya apa? Satu pernyataan yang menunjukkan hubungan di antara pemberi dimanipulasikan dengan pemberi bergerak balas. Dengan kata lain, hipotesis ini awak kena tahu MV dengan RV. Tak tahu, tak boleh jawab. Okey. Contoh kat sini kita lihat yang tadi tu, group 1 dengan yang ni kan. Okey, apa kita punya MV tadi? Group 1 dia punya RV reactivity. Okey, awak memberi. Okey, logam 1 mempengaruhi kereaktifan. Ini satu markah. Kenapa satu markah je? Hubungan itu terlalu general, mempengaruhi. Saya tak tahu
Tak ada sebut pun lithium ke natrium ke, tak ada. Kumpulan satu, logam kumpulan satu mempengaruhi kereaktifan. Okey. Yang kedua, logam kumpulan satu yang berbeza akan mempunyai kereaktifan berbeza. Berbeza. Dua. Kenapa cikgu? Kamu masih tak sebutkan dengan jelas. Lithium ke, natrium ke, kalium ke yang reaktif. Boleh? Okey. Lepas tu kita lihat daripada ini tak penting. Ini tak penting. Ini bukannya paper road. Daripada lithium, natrium dan kalium kereaktifan bertambah. Ini yang kita nak. Cikgu, kalau saya letak daripada lithium, natrium dan kalium kereaktifan berkurang. Betul juga. Tak ada masalah. Positif ke, negatif ke kita terima. Kenapa? Belum buat. Contoh awak buat Okey, lithium daripada lithium, natrium dan kalium kereaktifan berkurang. Tu hipotesis awak. Okey, awak buat lah. Awak buat tengok lithium tu slow, natrium makin laju, kalium cak rapi lagi. Kamu pun tulis hypothesis is not accepted. Hipotesis tidak diterima. Daripada lithium, natrium dan kalium kereaktifan bertambah. Boleh. Tapi ada kalanya yang kau pula buat, kau tulis hipotesis kau. Jadi hipotesis ni apa? Sebelum buat eksperimen. Kesimpulan selepas buat eksperimen. Yang kau buat daripada lithium, natrium dan kalium, kereaktifan bertambah. Kau buat pun tadi lithium slow, natrium move faster, yang ni move adversely. Hipotesis diterima. Daripada natrium, lithium, natrium dan kalium kereaktifan bertambah. Faham tak? Jadi isu dia perlu hafal ke direction? Tak perlu. Negatif ke, positif ke, jalan. Boleh. Jadi kita lihat ada beberapa contoh kita perhatikan di sini. Rancang satu eksperimen makmal untuk memadakan besi dan keluli. Ada dah sebut ni besi dan keluli. Besi itu adalah pure metal, logam tulen. Keluli itu alloy. You jangan cakap alloy is harder than iron. Jangan. Dia dah bagi besi dan keluli. Keluli lebih keras daripada besi. Ataupun besi lebih keras daripada keluli. Betul juga. Boleh. Jangan different substance we have different hardness. Dua, rugi. Sebut dia dengan jelas. Boleh. Okey, kita ambil contoh lain. Ni, covalent compound. Dia bagi covalent compound are non-conductors of electricity in any state. Ionic compound can conduct electricity. You are given sodium nitrate solution and ethanol. Dia dah bagi dah, automatik awak kena guna. Okey, jadi hipotesis dia apa? Ethanol does not conduct electricity. Whereas sodium nitrate solution conduct electricity. Macam nota kan? Cikgu, kalau saya terbalik cikgu, ethanol conduct electricity, whereas sodium nitrate solution cannot conduct electricity. Betul juga. Tiga markah juga. Pasal hipotesis tak ada masalah. Boleh. Tapi sebelum ni kau buat macam mana? Tak ada guide. Belasah je. Saya harapkan you ada guide lah. Okey. Minimalisasikan secara operasi yang tadi kita kata susah juga. Okey, dia senang ya. Satu benda yang kita nampak dan kita ukur. What you should do. Ukur. What do you see? Okey, contoh kita ambil asid. Asid kalau secara konsep, satu bahan yang larut dan menganyun menghasilkan ion hidrogen. Itu konsep. Tapi bila kita buat dalam makmal, manalah kita nampak ion hidrogen tu betul? Yang kita ambil adalah kertas limus, kita masukkan dalam asid tu dan kita lihat dia bertukar daripada biru kepada merah. Jadi kita kata apa? Asid ialah bahan yang menukarkan kertas limus biru kepada merah apabila dicelupkan ke dalamnya. Boleh? Definisi operasi. Jadi maksudnya definisi operasi ni macam kata reaktiviti. Daripada lithium, natrium dan kalium reaktiviti meningkat. Reaktiviti itu satu benda yang kita tak boleh ukur. Macam mana kita nak jadikan ukur? Apa kita nampak? Oh, dia bergerak. Lepas tu kita tengok, ini bergerak.
lambat, ini bergerak cepat. Jadi kita kata apakah definisi operasi reaktiviti? Semakin laju logam bergerak di atas permukaan air, semakin tinggi kereaktifannya. You faham tak? Kita tukarkan benda yang tadi kita tak boleh ukur kepada benda yang kita boleh ukur. Tapi ingat, ada ukur guna alat, ada ukur tak guna alat. Yang penting, bila kita ukur, pastinya kita boleh nampak. Betul? Jelas tak? Okey. Dan nombor tengok acid. Tak semestinya kita guna getah limus. Katalah kamu masukkan marble, chips, ketulah mama. Okey, bila masukkan asid ke dalamnya, ada gelembung-gelembung gas tak berwarna dan menyebabkan air kapur. Bila kita lalukan pada air kapur jadi keruh. Tapi definisi dia apa? Asid adalah bahan kimia yang akan menghasilkan gelembung-gelembung gas yang tak berwarna, dan apabila dilalukan ke dalam air kapur menjadi keruh. Semua apa yang kita nampak dan kita ukur. Boleh? Okey, kita ambil yang tadi ni. Ni the faster the movement. Okey, ada pelajar tanya, cikgu, awak punya ayat ni macam hipotesis. Tidak, saya tidak sebut siapa lebih. Okey, awak kena jaga Contoh, awak buat macam ni. Daripada lithium, natrium dan kalium, logam bergerak dengan pantas di atas muka air. Jangan. Itu dah jadi hipotesis. Apa tak? Kan boleh? Awak dah sebut dah daripada lithium. Kita jangan macam tu. Okey, kita kata makin cepat bergerak logam itu di atas muka air, ataupun semakin cepat logam lithium, natrium dan kalium bergerak di atas muka air. Kan lain. Saya tak sebut pun directionnya. Semakin tinggi kereaktifan. Kalau kita buat potassium lah paling cepat. Awak faham tak? Boleh? Boleh. Sikit. Biar saya cakap lah. Jangan fikir susah sangat. Apa yang kita nampak. Okey, sekarang hardness. Okey. Bila kita buat, kita jatuhkan, apa kita nampak kat sini? Lekuk, betul? Apa kita buat dengan lekuk? Kita akan ambil kembali, kita ukur diameter dia, betul? Okey. Jadi apa yang kita nampak, ada yang small, ada yang big diameter. Jadi kita kata apa? The smaller the diameter of that form, semakin kecil diameter lekuk yang terbentuk pada blok iron ataupun steel, blok besi ataupun keludi, semakin smaller apa? Semakin keras bahan. Saya sebut keludi dengan besi, tapi saya tak letakkan direction. Faham tak? Jadi contoh je buat keludi mempunyai diameter lekuk yang lebih kecil daripada besi. Tak boleh. Itu dah jadi operational, dah jadi hipotesis. Tak boleh buat direction. Boleh tak? Jelas? Okey. Kalau dah jelas, ini yang ada yang ni lah Okey, kita terus pergi kepada yang ketiga. Baik, bahagian yang kedua. Bahagian kedua adalah cerita tentang eksperimen. Dan paling penting, awak kena cari identifying and controlling the variable. Ini cerita dia. Okey, contoh kat sini saya bagi element of group 1 of periodic table. By choosing the reaction of group 1 element with oxygen, gas or water, plan an experiment to investigate the activity of group 1 of element. Jadi apa kita punya MV? Different type of group 1. Betul tak? Kita punya RV apa? Reactivity. Kita pun tulis. How does the reactivity of group 1 element change when they are reacting with water? How does? Bagaimana? Adakah? Pun boleh. Does the reactivity of group 1 change? Pun boleh. Guna does atau guna how. Dia lebih kepada method. Jangan guna what. Apakah? Jangan. 3 markah. Senang kan? Tapi sebelum buat tu, apa dia punya MV dia? Type of alkali metal, responding reactivity of alkali metal. Nampak tak? Ini apa ni kelas? MV, raw reactive RV.
Segala-galanya kita MV, RV, MV, RV. Awak punya MV, RV salah, you habis. Boleh? Okay. Okay, lepas tu, fixed variable. Okay, material apparatus. Tadi saya baru ajar. Macam mana kita nak lakukan dia? Kita gunakan common sense. Dan jangan risau, prosedur berapa markah? 3. Jadi, material apparatus ni pun 3 markah tau. Tapi, awak buat dulu bahagian prosedur. Nanti awak akan nampak lithium, masukkan lithium. Apa? Kita bukan menghafal, kita sintesis. Tapi balik rumah kena buat. Okay. Okay. Dah buat tu apa semua? Okay. Nampak tak? Ulang langkah 1 hingga 6 menggunakan nitrogen dengan helium. MV. Pergerakan logam lithium menggunakan perhatikan direkodkan. RV. Boleh. Cikgu. Saya tak nak buat yang atas-atas ni lah. Saya nak buat ini je. 6 dengan 7. Kalau otak kau. Pergilah buat. Tak apa. Tapi biasa lah. Saya tanya kawan. Ramai pelajar dapat 2. Yang 3 tu jarang-jarang. Yang betul-betul perfect. Boleh. Okay. Tabulation of data. Nampak tak? Metal, lithium, zona potassium, MV. Movement of metal on surface water, RV. Kali ini tak ada unit. Dan kosongkan kerana kita baru rancang. Boleh? Jelas? Okey. Kita lihat kat sini. Kadang-kadang dia bagi stimulus tau. Awak kena hati. Okey, dia kata apa? Motorcycle can be made of iron or steel. However, it is better to use steel to make them. This is because iron will easily rust when exposed to air and water. In an accident, they are easily dented. Kau jangan fikir, mana ada cikgu pakai motor langgar dinding ke? Tak. You tengok ni. Ini dia punya stimulus. Ini dia punya stimulus. Okay, dia punya ni. Design the laboratory experiment to compare iron and steel for the properties of strength and hardness. Maksudnya, balik macam eksperimen you buat dalam makmal. Yang ni, yang tadi saya tunjuk tu, betul? Tetapi awak tak boleh guna setup the apparatus as diagram shown, tak boleh. How does apa? To compare iron and steel for properties of strength and hardness. How does to compare? Betul. Saya balik ya. Dah dapat 3 markah. Hipotesis apa? Steel is harder than iron. Iron is harder than steel. Semua okey. 3 markah. Okay. Material apparatus, you buat lah. Tapi block, ruler. Ingat saya beritahu awak. Alatan yang berkait dengan MV, RV mesti ada. Contoh MV kita apa? Steel block dengan iron block mesti ada. Lepas tu awak measure dia punya diameter pakai apa? Ruler mesti ada. Habis yang lain-lain pun kena ada juga. Kita takut nanti 3 markah kena perfect. Best response dia letak semua. Boleh? Okey. Kemudian tu you tengok lagi sekali, tape ball bearings steel onto a block of iron. Contohlah, pull 1 kg weight to the height of 50 cm above the ball bearing. 50 lah. Jangan pula 100 meter. 100 meter kau sangkut dekat sini. Benda tu kena bagi common sense. Okay. Let go the weight. Dia mudah let go the weight. Measure the diameter of dent formed on iron block. Repeat experiment 3 times by using different surface of the same on the same iron block. Repeat step 1 to 5 by using steel block. Ini RV, MV. Yang ini measure ni adalah RV. Cedok. MV, RV, betul. Boleh. Okey. Awak nampak tak block iron steel apa? MV. Diameter jangan lupa unit. Kalau ada unit, kena letak unit. Boleh? Okey. Saya nak tanya sikit, nak beritahu semua pattern sama je. Okey. Yang last kali, ni saya nak tunjuk awak. Ini paper tahun lepas. Ramai pelajar saya kena. Saya silap juga, bukan silap lah, saya cakap eksperimen yang tak ada, yang tidak ada MV, RV takkan keluar Tapi yang ini unik Okey, saya bacakan dia kata apa?
perbualan di bawah adalah berkaitan dengan satu eksperimen untuk menentukan formula empirik bagi satu sebatian. Dah pelik dah, formula empirik tak ada MV-RV tau. Tapi dia buat, okay, dia kata apa ni cikgu dia? Dia kata berapakah jisim magnesium oksida yang diperoleh? Dan pelajar ni kata, teacher, I use 10 cm of magnesium ribbon. Then the mass obtained is 2.97. Teacher, I use 15 cm magnesium ribbon, but I got 4.47 gram. Am I right? Okay. As a student, plan a rapid experiment to prove the result obtained by this student are correct. So apa MV dia kelas? Mana satu MV dia? 10 cm, 15 cm dengan mass. Mana satu MV? Length of magnesium. Betul tak? Dia punya RV, mass of magnesium oxide. Betul? Bukan cari empirical formula. Tahun lepas saya tanya kawan saya, ramai buat empirical formula jahanam. Tapi method macam empirical formula lah. Pertama apa kita buat? Cut magnesium ribbon for about, jangan pakai 10 cm, kita guna lain 9 cm lah kita ambil ni. Kita tak nak ambil yang dia pakai 9 cm magnesium ribbon. Lepas tu apa kita buat? Yes, kita using sandpaper remove the oxide layer of magnesium ribbon until we can see a shining and silvery surface. Ayat penuh. Okay, lepas tu apa kita buat? Okay, measure the crucible, the mass of crucible, and its D. Then coil the magnesium ribbon with pencil, betul? Then put into crucible. Measure the mass of magnesium with crucible and lead with electronic balance, betul? Okay, lepas tu apa kita buat? Okay, put the crucible into clay pot triangle and the tripod stand, betul? Tripod stand. Then start the Bunsen burner. When magnesium start to burn, I'll close the lid quickly, and we need to occasionally open and close, okay, to make sure the oxygen can react with magnesium ribbon. Betul tak? Lepas tu apa kita buat? Kita dah, bila magnesium terbakar tu, kita cool the magnesium. Kena ada heat, tadi heat kan? Kena ada cool, ada magnesium ribbon, ada magnesium oxide, then measure the weight of magnesium oxide that produce. Lepas tu berapa kali? Sekali ke buat? No. Repeat, ulang langkah pemanasan, penyejukan dan juga penimbangan sehingga constant mass, suhu tetap lah, jisim tetap magnesium oxide tercapai. You faham tak? Maksudnya kalau you buat, katalah 2. Sebelum ni 2.0, you buat 2.12. Okay, heating, cooling, weighing 2.12. You buat 2.13. You buat lagi 2.14. You buat lagi 2.14. 2.14. Okay, stop. Bukan 3 kali tau. Repeat the step heating, cooling and weighing until constant mass is obtained. Maksudnya dah tak ada lagi magnesium yang akan bertindak balas. Semua dia dah habis. Faham tak? Okay, lepas tu apa? Repeat step 1 until by using 14 cm magnesium ribbon. Itulah tahun lepas. Perlu tak kita cari formula empirik? Tak perlu. Perlu tak kita buat calculation? Tak perlu. Boleh? You just cari weight dia untuk yang ni. Okay, boleh tak? Jelas? Jadi boleh kita buat jadual. Kita buat jadual apa? Yang ini length of magnesium. Length dia kena ada cm. Jadi apa? 9 cm, 14 cm. Yang ini apa? Mass of MgO, gram. Kosongan. Trik, bukan trik. Konsep kena betul. Pegang konsep. Okey, itu saja untuk hari ini.